Next, saya nak terangkan berkenaan dengan jenis yang ketiga untuk shift register, iaitu PISO, iaitu parallel in dan juga serial out. Bermaksud kat sini, input dia masuk secara parallel, iaitu secara serentak ataupun sekaligus dia masuk serentak pada masa yang sama. Dan output dia akan keluarkan secara serial, iaitu secara satu-satu. Okey, maksudnya parallel dia masukkan semua sekaligus, ada 4 bit itu akan masuk terus. Okey, dan tapi bila dia ada proses serial dia akan keluarkan secara satu. Itu adalah PISO. Okey, PISO. Dan antara keempat shift register ni, sebenarnya PISO ni dia agak kompleks sikit dari segi penerangan dia lah. Jadi saya nak minta semua orang tolong fokus betul-betul macam mana proses untuk kendalian kepada PISO. Okey, kalau kita nak pergi very detail, maksudnya kita akan uraian dia sangat panjang lah. Okey, kita tengok dari segi litar dia sendirilah. Litar dia pun tengok, kalau tadi dia ada setakat flip-flop saja, tapi kali ni dia dah melibatkan juga NAND gate. Dan secara detail lagi, sebenarnya dia ada inverter juga, ada inverter. Okey, kita tengok satu-satu. Untuk PISO ni, PISO ni, contohnya dalam untuk litar ni, kita ada 4 flip-flop. Okey, kita ada 4 flip-flop untuk 4 bit lah. Okey, dan setiap flip-flop ni dia ada satu special dia. Setiap flip-flop ni dia punya NAND gate dia tersendiri. NAND gate ni untuk apa? NAND gate ni digunakan untuk masukkan input. Nah, input kat sini. P1, P2, P3, P4. Ni adalah parallel input. Input kan dia masukkan input kat sini. Okey, dan setiap NAND gate ni ada satu switch kat sini, iaitu controller. Controller ni lah yang akan control input-input ni semua, P1, P2, P3, P4 ni untuk masuk ke dalam flip-flop secara serentak. Jadi maksudnya kat sini dia akan control masa bila untuk on dan juga off NAND gate ni. Tu secara bahasa mudah dia macam tu lah. Maksudnya kita dah masuk, kita dah ada signal, kita dah ada input P1, P2, P3, P4. Okay, bila dah cukup keempat-empat P1, P2, P3, P4, dan barulah control, kita akan onkan dia untuk dia bagi laluan kepada setiap input ni masuk kepada flip-flop masing-masing. Jadi kat situlah peranan kita nampak parallel input tu berlaku kat situ. Maksudnya input tu dia masukkan secara serentak. Okey, untuk serial output pula, kita tengok serial output dia berada pada flip-flop yang terakhir, iaitu pada Q3 lah. Jadi bila semua input ni masuk kepada flip-flop, okey, dan dia akan proses di mana Q0 pada flip-flop yang pertama, dia akan transfer data kepada input flip-flop kedua, dan output pada flip-flop kedua dia akan transfer ke data input ni kepada flip-flop yang ketiga, dan flip-flop yang ketiga dia akan transfer dia punya input kepada flip-flop yang keempat, dan last kali barulah Q yang flip-flop yang keempat dia akan keluarkan dia punya serial output dia. Jadi kalau nampak dekat sini, parallel input dia berlaku pada permulaan ni yang dikontrol oleh NAND gate, dan bila dia masuk pada flip-flop, dekat sini kita tengok shift register yang berlaku sama macam SISO. Mana serial output dia akan buat secara shift register. Shift register maksudnya dia anjak satu. Okey. Ini adalah proses yang berlaku dalam litar untuk PISO lah. Dalam litar PISO. Maksudnya kalau nampak dekat sini, saya boleh katakan dia ada dua part kat sini. Saya padam sikit nak suruh lagi nampak lah. Okey, sebenarnya dia ada 2 part kat sini. Dia ada 2 mode lah, 2 mode kat sini. Saya boleh katakan dia ada 2 mode. Iaitu yang mode pertama, kita ada mode untuk loading. Maksud kita nak bagi input, kita nak load input kepada flip-flop. Okey, dan mode yang kedua iaitu kita ada mode shift. Mode shift maksudnya bila kita dah load semua input ni kepada flip-flop, kita dah masukkan ke dalam flip-flop ni, dan barulah flip-flop ni dia akan main peranan, dia akan shift input ni kepada next flip-flop lah, sehinggalah serial output tu dia keluar satu. Okey, kena faham kat sini. Jadi ibarat dia
saya boleh katakan kita ada dua benda lah. Satu, peranan dia parallel in, satu. Dan yang kedua, bila masuk pada mode yang kedua, shift mode ni, dia menggunakan prinsip macam seesaw, yang kita belajar pada mula-mula tadi, dianjak satu. Okey, boleh faham sebab tu dia kompleks sikit lah. Kalau untuk pisau ni, dia akan kompleks, bukan kompleks sikit, dia maksudnya proses dia tu dia banyak sikit. Okay? Dia input dia masuk serentak, then output dia akan keluar satu. Dan seperti saya kata tadi, controller ni dia akan control lah P1, P2, P3, P4 masuk. Maksudnya maknanya sini macam bertindak sebagai switch lah, dia bertindak sebagai switch. Bila dah cukup semua output dia, contohnya 1010 kan, then dia akan bagi dia punya signal dia untuk on kan NAND gate ni. Dia akan on kan, maksudnya dia akan on sini, on secara serentak, then barulah semua input tu dia akan masuk kepada flip flop. Bila dah semua output dah dia masuk kepada flip flop, then dia akan off balik semua ni, off balik. Bila dah masuk, dia akan off. Jadi off, next dia akan tunggu input seterusnya lah, satu. Contoh bila dah cukup satu, then barulah dia akan on balik. Jadi kalau kes kat sini, maksudnya kalau kita tak pada tadi, kalau kita on, bila kita dah transfer, kita tak offkan dia. Jadi bila kita tak off, mode yang kedua ni dia tak akan boleh berjalan. Maknanya mode shift yang kedua ni dia tak akan boleh berjalan. Okey, jadi tu peranan dia untuk NAND gate ni. NAND gate kat sini, tu peranan dia. Okey, boleh faham kalau kat sini. Jadi kat sini akan berlaku dua mode lah. Satu mode load, maksudnya untuk parallel in, PIPO, dan satu lagi untuk mode shift, untuk dia keluarkan serial output dia. Jadi serial output dia akan keluarkan satu persatu lah melalui dengan Q3 yang terakhir. Okey, ni adalah litar sambungan dia lah. Litar sambungan dia, kita tengok clock dia berjalan secara serentak lah, sebab dia sambung direct kepada setiap flip flop tu, dia sambung direct. Jadi bila input tu dia masuk semua dekat flip flop ni 1010, dia masuk pada preset. Okey, then clock dia akan jalankan semua secara serentak, tapi dia kena shift satu persatu. Dia akan shiftkan satu. Jadi ibarat dia sama macam prinsip seesaw. Untuk keluarkan semua output ni, kita perlukan clock tambahan lah untuk keluarkan, untuk tolak semua output daripada setiap flip flop tu untuk keluar sepenuhnya melalui Q3 kat sini. Jadi tu yang kita kena tengok, kita kena pandai baca untuk diagram dia lah. Apa beza dia dengan seesaw? Okey, jadi untuk timing diagram ni, macam saya bagi tahu, dia ada dalam dua mode. Satu mode load, satu lagi mode shift. Okey, untuk mode load ni, dia akan operasikan NAND gate tadi. NAND gate kena on, barulah input tu dia masuk. Selagi sekiranya NAND gate ni dia off, input dia tak masuk lah. Okey, jadi pada input dia tak masuk, maksudnya dia tengah tunggu turn input P1, P2, P3, P4 tadi kan. Jadi ibarat dia pada masa tu seesaw boleh berjalan. Jadi dekat tu, sebab tu lah dekat timing diagram kita tengok ni, dia ada dua part. Satu P parallel in kat sini. Mana parallel in daripada NAND lah. NAND di complete, NAND on maksudnya NAND tu dia on, terus dia masukkan dia punya P10110. Okey. Mungkin sebelum pada tu dekat flip flop mungkin dah ada input yang sebelum pada tu. Jadi input sebelum pada tu dia berjalan secara serial output lah, shift 1111. Ini kat sini lah 00100. Ni
Ni maknanya input pada sebelum NAND ni dia on. Maknanya operasi yang sebelum pada tu lah. Kalau operasi sebelum tu dia tak ada apa-apa, dia maksudnya dia kosong lah semua. Kosong. Ni saya nak tunjuk ni bahawa pada masa sebelum NAND ni on, dia dah ada input yang NAND on sebelum pada tu. Dia ada. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, bila NAND ni dia on, jadi input dia NAND ni dia dah supply semua input kepada flip-flop. Then NAND ni dia akan automatic, dia akan off terus. Off sebab dia nak biar dia akan tunggu input yang seterusnya, dan pada masa sama shift register secara serial output dia akan berjalan. Okey, dia akan jalan satu-satu lah shift register. Maknanya mula-mula 1. Okey, dan 1 dia akan shift pada QB, dia pergi shift pada QC, QD dan juga QE. Samalah untuk yang kosong yang kedua pun sama. Dia akan QB kosong, dia akan pergi kepada QC, kosong QC pergi pada QD, seterusnya pergi pada QE, dan seterusnya lah. Dia akan shift. Tapi sebelum pada tu, contohnya pada QA, saya padam sikit lah sebab nampak macam serabut sikit kan. Cuma saya harap boleh nampak ini. Contoh pada QA ni baru nak masuk 1. Tapi sebelum QA ni yang input baru ni masuk, dia dah jalan dah shift yang sebelum pada tu, iaitu 00 100 daripada yang ni. Daripada yang ni. Okay, dia dah jalan. Jadi yang ni pun dia berjalan macam biasa lah. Maknanya input yang sebelum tu dia akan sama juga, dia akan jalan secara shift juga. Dia akan jalan secara shift juga. Okey. Sama macam tadi, dia akan berjalan secara shift. Okey, jadi dekat situlah kita nampak dekat sini ada 2 part yang berjalan lah. Satu input yang sebelum pada tu, satu lagi input yang parallel input. Input yang sebelum pada tu pun sebenarnya dia adalah parallel input yang sebelum pada tu lah. Pada N tolak 1, pada keadaan masa sebelum parallel input yang baru lah sebenarnya. Okey. Jadi kita nampak dekat sini, parallel input yang pertama dia masuk secara parallel, serentak dia masuk dan dikontrol oleh controller untuk kontrol NAND. Okey, dan bila dah masuk pada flip-flop, iaitu shift register macam kita belajar SISO tadi. Dia buat SISO tadi. Dia akan shift 1 dan sehinggalah sekali output PISO yang akan keluar dekat QE dia akan keluar. Cuma kalau macam kat sini dia baru perlunya clock tambahan lagi lah. Perlu clock tambahan lagi. Maknanya dia perlu tolak lagi. Dia akan perlu tolak lagi setiap input yang ni untuk keluar semua kepada QE. Jadi perlu tambahan clock lah. Clock dia akan masuk lagi. Maksudnya perlu masuk lagi 0 0 0. Dia akan tolak. Dia akan tolak. Okey, alright. Sehinggalah last kali semua keluar macam SISO tadilah. Dia akan keluar 1 0 1 1. Dia akan keluar satu-satu. Maknanya nilai clock tu dia akan tambahan untuk keluarkan yang ni lah. Okey. Jadi kat sinilah output secara serial output akan berlaku dekat PISO ni. Okey, alright. Boleh faham Saya harap boleh faham. Dia kompleks sedikit. Kenapa kompleks sedikit? Sebabnya dia akan ada berlakunya 2 mode kat sini. Okey. Mode satu kita loading parallel input, sebab kita nak di prinsip dia parallel in kan. Jadi nak dikumpul semua in, dah cukup in, pop dia hantar serentak kepada flip-flop. Dan bila dah semua input tu dah masuk pada flip-flop, then barulah proses shifting dia akan berlaku. Dia akan shift, dia akan input yang masuk tadi dia akan proses secara serial output lah. Maksudnya satu dia akan keluar kepada flip-flop yang terakhir, iaitu pada Q3 lah dalam kes ni. Kita nak pergi pada seterusnya, iaitu parallel in, parallel out, iaitu PIPO. Yang ni senang je. Yang ni paling senang dan paling pantas yang ni lah sebenarnya. Parallel in dan parallel out. Okey, maksudnya parallel in, input dia masuk secara serentak, dan parallel out, output pun dia keluar secara serentak. Maknanya ni paling laju lah sebenarnya. Masuk serentak, maknanya kalau dalam kes ni ada 4 flip-flop dia transfer 4 input secara serentak, dan dia akan keluar pun serentak-serentak. Ni contoh ni. Masuk serentak, dia akan keluar secara serentak. Okey, dan litar dia pun senang saja.
kita tahulah semua clock dia berfungsi pada masa yang sama, dan jadi flip-flop ni dia akan buat kerja secara serentak. Okay. Dan data dia terus masuk kepada setiap flip-flop, di 0, di 1, di 2, di 3. Then flip-flop proses terus dia akan keluar kepada output Q masing-masing. Q0, Q1, Q2 dan Q3 dia akan keluar serentak. Jadi lajulah kat sini dia tak ada shifting, tak ada, sebab dia terus dapat data, dia terus proses, dan flip-flop terus keluarkan dia punya output dia kat sini. Okay, boleh semua? Jadi maksudnya kalau masuk 1010, dia akan keluar pun 1010 serentak. Okay, ya, yang ni paling pantas lah untuk pipo, dan juga penerangan paling senang, dan juga nak pemahaman pun paling senang dekat sini untuk pipo. Next, kita dah belajar berkenaan dengan 4 jenis shift register: SISO, SIPO, PIPO, dan juga kita dah belajar berkenaan dengan 4 jenis shift register, iaitu SISO, SIPO, PISO dan juga PIPO. Okay. Dan setiap jenis tu dia ada dia punya circuit dia sendiri, iaitu combination antara beberapa flip-flop mengikut pada bilangan bit yang diperlukan, dan setiap tu ada proses dia sendiri yang semua orang kena faham. Okey, dan antara yang kita juga akan belajar selepas pada kita dah kenal setiap proses shift register tu, contoh-contoh aplikasi-aplikasi lain lah. Okey, jadi untuk aplikasi ini, dalam aplikasi pada register ni, dalam silibus lah yang kita akan belajar, iaitu kita ada 2 jenis. Satu arithmetic, untuk application arithmetic, dan satu lagi untuk shift register lah. Okey, arithmetic pula kita pecah kepada 2. Satu divider. Okey, divider, typo sikit lah. Okey, divider. Dan yang kedua adalah multiplier. Divider dia bermaksud divide, dia akan bahagi-bahagikan. Bahagilah, senang kata berbahagi. Dan multiplier adalah darab. Dan untuk arithmetic ni dia lebih menggunakan prinsip shifting. Sama ada dia shift to right atau shift to left. Okay, nanti kita akan pergi satu-satu lah, macam mana arithmetic divider ni macam mana, arithmetic multiplier ni macam mana, kita akan satu-satu. Dan yang kedua pun sama, iaitu shift register. Sama juga, dia akan menggunakan prinsip shift. Tapi dekat sini dia ada pecah pada 2 pula, iaitu ring counter dengan Johnson counter. Ni antara benda yang famous lah. Mana aplikasi-aplikasi register ni yang digunakan dalam aplikasi yang dalam keadaan dunia luar yang sebenar lah kat sini. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu arithmetic divider. Okey, untuk arithmetic divider ni, okay, sekiranya ada 4 bit, kita perlukan 4 flip-flop lah. Flip-flop yang pertama, flip-flop yang kedua, flip-flop yang ketiga, dan juga flip-flop yang keempat. Okey, kalau tengok litar dia ni macam apa? Litar apa? Sama macam circuit untuk SISO lah. Okey, untuk divider ni, okey, dia akan nak senang ingat, dia ada prinsip dia pakai prinsip shift register to the right. Shift register to the right ni bermaksud dia akan dia akan anjakkan nombor tu ke kanan. Dia akan anjak nombor tu ke kanan. Okey, dia akan gerakkan nombor tu ke kanan. Okey. Jadi contohnya dalam litar ni kita tengok clock dia berjalan pada masa yang sama lah, sebab operasi dia flip-flop tu dia akan jalan secara serentak. Okey, then serial input dia akan masuk pada D, dan output pada flip-flop yang pertama akan masuk kepada D untuk input flip-flop kedua. Output pada flip-flop kedua akan masuk pada input flip-flop ketiga, dan output pada flip-flop ketiga akan masuk pada input flip-flop yang keempat, dan last sekali dia akan keluarkan secara serial output lah. Sebab tu saya kata digunakan aplikasi untuk SISO. Saya nak tunjukkan macam mana prinsip divider ataupun shift to the right. Contoh dia, ni nombor dia lah. Okay, LSB nombor paling kanan, MSB nombor paling kiri sekali, 010110000. Okay,
Bila kita convert pada decimal, dia akan jadi 88. Then dia akan shift to the right. Bila shift to the right, ibarat dia kita nak anjakkan nombor ni ke kanan. Okay, kita nak anjak nombor ni kanan, kita tambahlah yang merah ni nombor tambahan kosong lah. Jadi semua nombor tu dia akan beranjak ke kanan. Okay, bila beranjak ke kanan, bila kita convert balik kepada decimal, dia akan jadi 44. Pada second shift pula, kita nak anjak lagi ke kanan. Kita masukkan lagi kosong yang kedua. Jadi dia akan beranjak dan dia akan jadi 22. Okey, kalau kat sini kita boleh nampak setiap shift tu yang berlaku, okey, dia bahagi 2. Mana 88 bagi 2 dapat 44. 44 bagi 2 dia akan dapat 22. Jadi sebab itulah shift ni dia beranjak. Jadi dekat arithmetic divider ni, maksudnya kita nak anjakkan dia punya number, binary number dia. Kita nak anjakkan binary number ke kanan. Jadi kita menggunakan prinsip divider lah kat sini, divider. Jadi output tu maksudnya dia beranjak daripada QA, dia pergi kepada QB, dia pergi kepada QC, dia pergi pada QD. Dia berbeza sikit dengan multiplier yang sekejap lagi kita akan belajar. Okay, boleh faham kat sini? Okay, alright. Jadi Lita dia kena tahu dan juga kena tahu berkenaan dengan prinsip macam mana digunakan prinsip divider lah, dia bahagi 2. Okay, next kita pergi pula kepada arithmetic multiple. Bila sebut multiple, dia darab lah sebenarnya, dia darab. Kalau divider, dia shift to the right. Jadi kalau multiple, dia shift to the left. Ni. Dia shift to the left. Okay. Dah bila shift to the left, maksudnya Lita dia ada kesedikit lain. Di mana Lita dia, serial input masuk pada flip-flop yang terakhir. Then dia akan patah balik. Output dia akan patah balik pergi pada flip-flop yang ketiga. Output flip-flop yang ketiga, dia akan pergi balik, patah balik pada input flip-flop yang kedua. Dan output flip-flop kedua, dia akan masuk pada input flip-flop yang pertama. Dan output pada flip-flop pertama, itulah yang kita ambil sebagai output dia. Jadi masuk kat sini, then dia akan keluar dekat flip-flop pertama. Masuk pada input yang flip-flop keempat dan keluar pada flip-flop yang pertama. Clock dia sama lah. Clock dia akan bergerak secara serentak untuk fungsikan flip-flop tu secara serentak lah. Okay, macam mana dia beranjak ke kiri? Dekat shift to the left kan. Contoh kita tengok kat sini. Inilah nombor dia bagi 000 10110. Okay, nombor paling kanan adalah LSB, nombor paling kiri adalah MSB. Jadi kita nak anjak dia ke kiri, jadi kita akan masukkan kosong ni. Kita akan masukkan kosong ni. Jadi bila masuk kosong, nombor-nombor lain dia akan beranjak. Nombor yang paling MSB ni dia akan terkeluar. Then okay, nombor asal tadi kalau kita convert kepada decimal dapat 22. Okay, then bila kita anjak 10, kita masukkan 10 pada LSB ni, dan nombor-nombor lain akan beranjak ke kiri, dan bila kita convert dia akan dapat 44. Untuk second shift, kita tambah lagi kosong yang kedua, nombor ni pula akan beranjak lagi ke kiri. Bila beranjak ke kiri lagi, nombor paling MSB dia akan terkeluar lah, dan nilai bila kita convert pada decimal dia akan dapat 88. Jadi bila kita tengok kat situ, setiap shift yang berlaku untuk multiple ni, dia akan darab 2. Yang ni pun dia akan darab 2. 22 darab 2, 44. 44 darab 2 akan dapat 88. Itu yang berlaku untuk arithmetic multiple. Senang ya? Tak payah fikir susah. Ini memang antara application arithmetic yang senang lah untuk sistem register ni. Okay, next saya nak tunjuk pula berkenaan dengan aplikasi yang ketiga, iaitu shift register, di mana dia menggunakan ring counter. Okay, samalah. Kalau kat sini kenapa ada 4 flip-flop? Kenapa? Sebab untuk 4 bit. Dan Lita dia macam ni. Dia ada sambungan kepada preset. Clock. Yang pertama clock lah. Clock semua sama. Kita sambung sama untuk dia operasi secara serentak. Okay. Dan kita ada penggunaan preset dengan clear dekat sini. Okay. Nanti saya terangkan. Okay. Untuk nak mudahkan keadaan ni, untuk ring counter ni adalah kita nak gunakan satu input, iaitu input 1, okay, di mana dia akan berputar di dalam ring ni. Di dalam Lita ni dia akan berputar dia saja. Satu ni dia akan berputar dalam dia je, ring. Bila dia dah keluar sini, dia masuk balik. Then dia pergi pada flip flop, seterusnya.
dan dia patah balik. Okey, then masuk balik, keluar balik. Okey, itu adalah prinsip ring counter lah, ring counter. Jadi dekat sini contohnya lah, pada keadaan awal dia semua ni dia asal dia kosong pada keadaan awal dia. Jadi sebab tu kita ada preset, di mana bila ada preset untuk kita hidupkan dia, kita tekan preset, mana kita onkan preset, di mana preset ni dia akan aktifkan flip-flop pertama dan paksa dia jadi satu. Paksakan dia jadi satu untuk flip-flop yang pertama lah. Then clear, yang lain akan flip-flop yang lain akan clear, akan jadi kosong. Jadi dia akan jadi, ibarat dia pertama 1 0 0 0 lah, macam tu. Okey. Jadi dari kita tengok timing diagram lah, lagi senang nampak. Okey, pada yang pertama, clock yang pertama 1, yang lain dia 0 0 0. Okey, lepas tu next clock 1 ni dia beranjak. Yang lain pun beranjak. Kosong yang pertama masuk. Maksudnya next tu flip-flop yang kedua pula 1. Okey, lepas tu seterusnya flip-flop yang ketiga pula 1, dan yang seterusnya flip-flop yang keempat 1. Kalau kat sini nampak dia 1 ni, dia bermain dalam ring ni. Habis kat sini, dia patah balik sini. Kemudian tengok dia dalam ring. Okey, dia dalam ring dan patah balik, dia pergi balik pada sini balik lah. Jadi ini kita nampak aplikasi dia lah kat sini. Sebab tu kita panggil dia ring counter kat sini. Contoh dia, aplikasi dia biasanya, aplikasi dia contoh dia pada lampu isyarat lah. Lampu isyarat, traffic light traffic light, lampu isyarat kan. Maksudnya merah, kuning, hijau, dan merah balik. Merah, kuning, hijau, merah balik. Dia macam tu. Ataupun guna juga pada untuk lampu hiasan lah, macam lampu raya tu kan. Lampu raya kan, dia berkelip, dia bertukar-tukar warna, dan dia ulang balik warna yang sama, ulang balik. Itu adalah prinsip untuk ring counter lah kat situ. Okey, saya harap boleh faham, nampak kalau dari segi number pula, dia macam ni, ibarat dia mula-mula 1 0 0, kemudian dia akan berubah jadi 0 1 0 0, dan dia akan ubah 0 0 1 0, 0 0 0 1, dan patah balik pada 1 0 0 0, dan dia rotate dalam ring ni. Okey, itu adalah prinsip ring counter. Okey, boleh faham senang je sebenarnya, tak perlu nak fikir susah. Ni aplikasi dia. Dan last sekali adalah untuk shift register Johnson counter. Okey, Johnson counter ni dia lebih kurang macam ring juga, lebih kurang pada ring, cuma dia ada beza sikit. Okey, dan untuk sebenarnya Johnson counter ni sebenarnya dia lebih efisien daripada ring lah. Okey, dan dia juga dikenali sebagai twisted ring counter. Dia jenis counter. Okey, kenapa kita panggil dia sebagai twisted ring counter? Kenapa? Sebab kalau perasan, bila setiap output ni QA, QB, QC, QD kan. Kalau perasan dekat QD yang bar ni, QD bar ni, okey, output dia akan masuk kepada input flip-flop yang pertama. Dia still ring. Apa beza dia? Cuma ring, cuma input yang diterima ni adalah daripada output pada flip-flop yang terakhir, iaitu pada QD bar. QD bar ni maksudnya sekiranya dia dapat sini kosong, QD bar akan jadi satu lah. Sebab tu dia twisted. Dia tukar, dia convert daripada kosong kepada satu, ataupun satu dia akan convert pada kosong. Dia akan convert dia. Kenapa dia kena convert kat situ? Kalau kita tengok dari segi litar lain dia clock dia samalah. Clock masih sama sebab nak jalan secara serentak. Okey, then okey, yang ni pun dia sama. Kenapa? Maksudnya dia still serial. Dia nak shift serial, maknanya output kepada flip-flop 1 akan masuk input flip-flop kedua, output flip-flop kedua akan masuk kepada input flip-flop ketiga, dan output flip-flop ketiga akan masuk kepada input flip-flop keempat. Dan beza dia, output flip-flop yang keempat, iaitu bar, dia akan twisted dia akan invert dia akan masuk kepada input pada flip-flop yang pertama. Jadi apa yang berlaku dia? Apa yang berlaku adalah macam ni. Contohnya pada permulaan dia 0 0 0 0. Then yang akan berlaku adalah
pada clock yang seterusnya dia akan jadi 1 0 0 0, then 1 1 0 0, seterusnya 1 1 1 0, then 1 1 1 1, then dia akan twisted. Last kali kan, 1 kat sini kan, dia akan twisted, dia akan masuk kepada QA balik, tapi dia akan twisted, dia akan jadi 0 balik. Yang lain masih 1 1 1, okay, then dia 0 balik, dia twisted balik, 1 1 1, dia twisted balik jadi 0 0. Ini silap sini 0 ni 0 0 1, dia twisted balik 0 0 0 0, then kat 0 ni dia twisted balik jadi 1 0 0 0, twisted jadi 1, okey. Dia twisted kat sini, dan 0 sini dia 1 1 1 1. Yang lain ni dia shift, cuma yang lain ni bila sampai ke dekat QD dia akan invert, dia akan invert, dia akan, kalau 1 jadi 0 0 jadi 1 lah. Jadi kalau kita nampak perasan nombor-nombor dia akan menjadi macam ni. Dia akan jadi 0 0 0 0, then 1 0 0 0, then 1 1 0 0, 1 1 1 0, 1 1 1 1, then dia akan patah balik kepada, dia akan pergi pada 0 1 1 1. Nampak dia beranjak 0 0 1 1, 0 0 0 1, then pergi balik pada sini. Dia still ring, cuma dia twisted ring. Ibarat dia nombor 111 tu dia beranjak secara berempat dia beranjak. Sama dengan 0 0 ni pun beranjak berempat. Dia bergerak secara 4 nombor. Dia bergerak. Kita nampak dia shift kat situ. Okey, boleh Itu adalah twisted ring counter. Jadi untuk aplikasi kita ada 4 lah. Kita ada 4. Satu iaitu arithmetic divider, arithmetic multiple, iaitu kemudian kita ada shift register untuk ring counter dan juga shift register untuk Johnson counter. Jadi semua ni kena faham prinsip jalan kerja dia, kena faham. Tak susah, okey, tapi tolong faham betul-betul. Jadi boleh tengok video ni berulang-ulang sehingga faham. Jadi tapi kalau ada juga kesukaran untuk faham, boleh tanya direct pada saya lah nanti. Okey, saya harap semuanya okey. Jadi bila dah sampai kepada shift register counter, maka selesailah untuk topik kita yang kelima, iaitu berkenaan dengan register. Jadi saya ulang balik untuk register ni, kita ada saya ulang balik secara umum dia, register ni dia gunakan untuk menjalankan kerja dalam memory, menjalankan kerja memory tu. Okey, kemudian kita pecah kepada 4 jenis shift register, iaitu SISO, SIPO, PISO, PIPO. Dia ada bahagian serial dan juga parallel. Serial secara serentak sekaligus, dan serial secara satu-satu dan juga parallel secara serentak ataupun sekaligus. Dan setiap ni dia ada proses-proses dia tersendiri dan juga ada lita dia tersendiri yang kena ingat. Dan bila dah settle berkenaan dengan keempat-empat jenis ni, kita akan masuk kepada dia punya application lah, iaitu kita pecah pada 2, iaitu arithmetic dan juga shift register. Arithmetic ada pecah kepada divider dan multiplier, dan juga shift register kita belajar berkenaan dengan ring counter dengan Johnson counter. Tak banyak, ada sikit je. Mana ada 4 jenis shift register, okay, SISO, SIPO, PISO, PIPO, dan juga ada 4 aplikasi, iaitu arithmetic dan juga shift register lah dekat situ. Okay, jadi saya harap semua faham lah apa yang kita belajar pada hari ini. Kalau tak faham, teruskan ulang. Boleh tengok video ni sampailah faham. Tapi kalau tak faham juga, boleh tanya saya direct, ataupun perlu rujukan tambahan, boleh tanyalah pada kawan-kawan ataupun tanya saya direct, berjumpa. Okey, jadi itu saja pada saya. Saya doakan semua dapat dipermudahkan urusan belajar ni, boleh faham dengan baik. Dan untuk nak tambah lagi kefahaman, kena buat latihan dengan soalan-soalan lain lah, soalan-soalan pasir. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.